geng, apa khabar semuanya? Hari ni saya mau bawa korang semua pergi tengok saya punya tanah. Tanah saya ni dekat dalam tau. Nak masuk pun susah. Okey geng, inilah tanah saya. Umur dia hampir 60 tahun, 70 tahun lah. Tapi saya mula tanam sawit 50 tahun lepas lah. Modal sekarang nak tanam sawit sangat mahal. 1 ekar 1,000 pun tak cukup. Yang kita masuk lagi. Tanah saya ni ada yang dekat tepi jalan, ada yang kat masuk kampung rumah orang. Susah betul sekarang ni nak berniaga. Ni pokok tua, hasilnya dah tak ada. Dah 6, 7, 8 tahun nak tebang tapi tak ada modal geng. Ada juga orang nak pajak saya punya tanah. Tapi saya rasa buat masa ni biarlah kita buat sendiri. Kuli saya semuanya daripada Indonesia. Tu kuli saya. Woi babi, gimana? Ni sungai terdekat ni lah tempat saya ambil air geng. Air tak payah beli, cukup dengan sambung pipe, bayar dekat Union 200 setiap bulan. Jomlah. Tadi nampak orang Indon, orang asli nak pau kita. Mereka suka minum lah dekat sini. Okey geng, bercerita pasal tanah-tanah ni. Benarnya macam mana orang Cina beli, orang asli lah jual tahun 80-an. Tapi betul juga orang situ jual, dia pun dah mati. Ni tanaman semula lah ni. Okey geng, cerita pasal tanam kelapa sawit ni. Kalau kita punya pokok cantik, kita boleh dapat setahun 7,000 hingga 18,000 untuk 1 ekar. Macam kat depan saya ni lebih daripada 1 ekar geng. Ni sangat mahal geng. Kena jaga, kena taruh baja. Kalau babi hutan tak turun, pijak makan, okey. Tapi penat lah geng. Patutlah orang putih dah tak nak buat kerja bodoh ni. Orang kita je nak buat kerja sawit. Sawit ni rugi geng. Ni pekerja Indonesia kena ambil 1-2 orang. Itu pun dia orang pun sakit. Tadi saya nak bawa Indonesia, dia pun cakap sakit lah bang, nak tidur. Kita bagi dia tidur. Ni lah saya cakap, ini lebih daripada 100 ekar geng. Nampak macam senang. Ni dah tua geng, hasilnya kurang geng. Dah 8 tahun ya, tak ada hasil. Ni tiang telekom, apa-apa nak buat kena bagi tahu. Yang ni kawan nak sub lah, tapi saya tak mampu lah nak bagi dia sub kan. Nanti dia curi geng. Jangan bagi mereka sub geng. Biasanya kalau kita bagi mereka sub, mereka curi. Dia berani geng. Cina memang berani geng. Sawit orang pun dicuri. Saya takut geng, nanti tak pasal-pasal kita kena bawa pergi balai. Ni lah sawitnya. Sawit ni modal tinggi geng. Yang belah sana tu semua UMNO, MTA. Mereka tak pernah turun pun macam saya, tapi mereka dapat duit tepi. Ni kawan saya nak sub ni. Ni tinggi ni geng. Ni misalkan tanam pokok baru. Ni dah luar bersama. Ini ada satu syarikat geng dekat belah sana. Company ni besar geng, dah dekat 70-80 tahun. Saya punya 50 tahun. Dia lagi lama. Datuk UMNO. Ni
ni saya akan tanam baru lah. Sedih geng. Duit dal tak ada. Ni laluan orang Indonesia balik balik kerja. Diorang ni biasanya tak ada permit. Ni tanah sebelah saya ni Esko UMNO punya. Dah mati dah, tapi anak dia lah Datuk apa mana boleh bagi tahu. Tapi dah mati lah 3 tahun lepas. Anak dia lah sekarang jalan, tak pernah turun pun. Tapi mereka dapat duit tepi je, makan bulan geng. Tahun dekat 1 juta. Okey geng, apa pun kita gerak dulu, jumpa lagi, bye.